Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Kembali lagi bersama saya di audio siar Hujana Buku. Jadi pada episod kali ini kami ingin membincangkan, mengupaskan, memperdebatkan satu buku yang bertajuk Ekstremisme Hindutva dari India ke Malaysia karya Ahmad Ikram Muhammad Noor. Jadi sebelum kita lebih lanjut, kita melangkah ke arah yang lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Fakri Adik bin Fikri. Saya berasal daripada negeri Kedah Darul Aman. Jadi saya merantau ke negeri Perak untuk meneruskan pelajaran dalam ijazah sarjana muda pengajar Islam di USAS. Jadi sebelum kita pergi ke segmen seterusnya, izinkan saya untuk menceritakan sedikit sebanyak tentang apa itu Hindutva. Jadi apa yang kita tahu, bahagian Palestin di semenanjung Palestin adanya Israel. Mereka ni menggunakan kekerasan, menindas warga-warga Palestin di sana, membunuh dan menyiksa mereka. Jadi kalau kita tengok di sana kita ada Israel, dan di sebelah India kita ada Hindutva, di mana Hindutva ni adalah satu ideologi yang memegang satu pemikiran, iaitu bahawa negara India berasaskan ataupun mestilah berasaskan agama Hindu. Jadi dalam buku ini ada tulis sinopsis yang mengatakan bahawa buku ini menceritakan tentang bagaimana Hindutva ni lahir di negara India, kemudian dibesarkan sehingga masuk ke dalam pentadbiran ataupun politik. Kemudian ideologi Hindutva ni menjadi satu kuasa yang besar sehingga berlaku penindasan kepada golongan minoriti seperti agama Islam dan juga agama Kristian di India. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pembincangan tentang buku ini, marilah kita sama-sama kenal dengan pena-pena jemputan saya yang saya jadi budaya, iaitu sahabat saya sendiri berjuang bersama saya di USAS ni. Jadi di sebelah kiri saya yang berbaju hitam, yang saya bergaya juga, dikenali sebagai Muhammad Nabil Hanan. Dia merupakan anak jati negeri Indra Kayangan, iaitu di negeri Perlis. Dan juga di sebelah kirinya ada Muhammad Syamsul Reza yang berasal dari negeri Perak. Apa khabar sahabat-sahabat? Jadi tanpa melengahkan masa, marilah kita masuk kepada segmen yang pertama, iaitu marilah kita mengenal siapakah insan yang di sebalik buku Ekstremisme Hindutva ni. Jadi bolehkah saudara Nabil untuk memperkenalkan, menceritakan kepada para penonton di rumah supaya kita kenal dengan penulis ni? Buat kata-kata tak kenal maka tak cinta. Boleh sedikit sebanyak ceritakan tentang penulis? Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan menceritakan sedikit tentang penulis buku ini, iaitu Tuan Ahmad Ikram bin Muhammad Noor. Pada awalnya Tuan Ahmad Ikram ni bukanlah penulis dalam bidang pengurusan agama, akan tetapi minatnya yang mendalam dalam bidang penulisan pengurusan agama menyebabkan beliau menceburkan diri dalam bidang ini dan seterusnya menulis buku ini, iaitu buku Ekstremis Hindutva dari India ke Malaysia. Fokus utama beliau dalam penulisan ini ialah dari aspek geopolitik Asia Selatan seperti India dan Pakistan. Seterusnya beliau fokus dari sudut aspek kesan ekstremis ni kepada Selatan Asia dan impaknya kepada Malaysia. Saya rasa itu saja sedikit yang dapat saya kongsikan tentang latar belakang Tuan Ahmad Ikram bin Muhammad Noor. Okey, terima kasih kepada saudara Nabil kerana sudi memperkenalkan kepada kita semua siapakah insan yang berada di sebalik buku Ekstremisme Hindutva dari India ke Malaysia ini. Jadi apa yang kita boleh ambil daripada penulis ni adalah, penulis ni kita kata jadikan teladan sebab apa? Dia disebabkan satu minat yang dia suka, dia belajar, dia mengkaji sehingga dia mahir dalam bidang tersebut. Jadi kita patutlah mengambil pengajaran. Jika kita minat kepada suatu perkara itu adalah perkara yang baik, kita belajar, kita mendalami, kita faham sehingga kita mahir dalam bidang tersebut. Jadi perempuan di rumah sekalian, inilah waktu yang kita nantikan di mana kita akan mengupas buku ini dengan lebih dalam. Jadi untuk kita mengupas buku ini lebih dalam, saya akan serahkan segmen ini kepada saudara Syamsul untuk memberitahu kepada kita apakah isu utama yang terdapat dalam buku ini supaya kita dapat belajar apa yang dikupaskan ataupun dibicarakan dalam buku Ekstremisme Hindutva tersebut. Jadi dipersilakan saudara Syamsul. Terima kasih saudara Adik. Okay, baik. Pertama kita kenal dulu apa itu Hindutva. Hindutva ini merupakan satu ideologi yang lahir di India, tapi ideologi ini bukanlah penyembahan ataupun agama ataupun spiritual bagi kaum Hindu ataupun agama Hindu ataupun kaum India lah kan. Okey, jadi ideologi ini difokuskan kepada untuk membangunkan atau menjadikan negara yang mengikut ataupun berasaskan Hindu. Okey, itu yang pertama. Okay, kalau untuk perbezaan Hindu dan Hindutva pula, untuk Hindu ni merupakan agama ataupun konsep penyembahan ataupun spiritual bagi kaum orang India ni. Negara Hindutva ni pula dia lebih memfokuskan kepada isu-isu politik untuk membangunkan agama atau membangunkan India ni memfokuskan kepada Hindu lah. Maksudnya macam tu. Okey. Apa lagi soalan? Satu lagi, apa isu utama dalam buku? Isu utama. Okey. Maaf. Okey. Dalam isu buku ni, apa yang saya baca, Hindutva ni lebih cenderung kepada arah politik lah. Okay. Jadi
dia apabila ramai yang menyokong Hindu Bang, dia akan cenderung untuk menindas agama lain. Contoh macam dekat India ada juga agama Islam tapi dalam golongan yang kecil lah. Okay, jadi bila mereka ni terlampau ikut dengan ideologi Hindu Bang ni, jadi mereka akan ada semangat agama mereka untuk menindas lah agama lain. Kerana dia tak mau, dia tak nak agama lain ni naik. Jadi daripada situ India ni akan perlahan-lahan berpecah. Nak macam apa yang mereka nak lah. Okey, terima kasih kepada saudara Syamsul, satu penjelasan yang kita boleh katakan sangat mendalam lah. Apa kita dapat kat sini, ideologi pemikiran tu sangat bahayalah kepada dalam negara. Sebab apa? Ideologi ni perlahan-lahan dia bertukar kepada kuasa yang menjatuhkan sesetengah golongan yang kecil. Jadi bagai kaum tak dapat hak kesamarataan, keistimewaan macam penganut ataupun pemegang-pemegang ideologi ni yang mempunyai ideologi yang sama, dia tak dapat keistimewaan macam tu. Jadi dia dipinggirkan, ditindas dan sebagainya. Itu yang kita boleh dapat dalam isu utama dalam buku ni. Jadi tuan-tuan dan puan yang di rumah sekalian, kita beralih kepada segmen yang seterusnya di mana kita akan mengupaskan lagi buku ni. Jadi apakah yang bakal kita kupaskan adalah kandungan yang boleh kita kaitkan daripada buku ni dengan isu-isu semasa yang berlaku dalam di sekeliling kita di muka bumi ni. Jadi apa isu yang boleh kita kaitkan? Marilah kita sama-sama dengar saudara Nabil untuk memperjelaskan kepada kita. Jadi silakan saudara Nabil. Isu semasa yang kita dapat kaitkan daripada buku ni adalah contohnya situasi politik yang berlaku di India, iaitu politik yang berasaskan agama Hindu, iaitu pengikut kepercayaan Hindutva yang berlaku di India. Pengikut ataupun pengundi di India mengundi berdasarkan agama Hindu, bukan berdasarkan sosioekonomi negara, yang menyebabkan ekonomi di India merosot dengan teruk. Dan golongan di India terbahagi kepada dua, iaitu golongan yang menyokong nasionalisme agama dan golongan yang menolak nasionalisme agama, yang menyebabkan negara India terus berpecah belah dan politik di India dalam keadaan tidak stabil. Faham? Jadi mungkin kita boleh dengarkan sedikit ulasan daripada saudara Syamsul untuk berikan sedikit sepatah dua kata tentang isu semasa yang berlaku. Silakan. Okay. Antara isu lain yang jadi dalam masyarakat India sekarang, sekarang ni banyak jadinya perdebatan dalam sosial media, dalam kalangan rakyat India lah. Okay, antara benda yang diperdebatkan ni, salah satunya adalah hak kepada golongan minoriti, iaitu agama Islam dan Kristian. Jadi ada segelintir daripada golongan majoriti ataupun golongan India Hindu ni lah, dekat yang boleh wajar ideologi Hindu ni, mereka kata golongan minoriti macam Islam dan Kristian ni tak patut pun dapat hak sama rata dengan mereka. Jadi bila isu ni makin menjadi, perkara ni akan mendorong pada penindasan. Bila mereka tak puas hati dengan golongan minoriti ni, banyak jadi penindasan ataupun perkara-perkara ekstrim kepada golongan minoriti. Betul. Faham? Itu satu pengetahuan lah kepada kita. Sebab ideologi yang kita pegang tu kadang-kadang tidak betul ataupun tidaklah tepat dengan keadaan sekeliling kita. Jadi apabila kita memegang satu pegangan ataupun satu ilmu ke, agama ke, ataupun satu pemikiran ke, kita bersederhana dalam mempercayai perkara tersebut. Seterusnya kita pergi ke segmen yang hampir menutup tirai kita punya audio siar. Jadi bolehkah saya minta kepada saudara Nabil untuk berkongsikan kepada kita dan penonton di rumah sekalian untuk mendengarkan ataupun mengkongsikan tentang apakah ilmu yang kita dapat daripada buku ini, supaya kita semua dapat mempelajari ataupun mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan seharian kita. Jadi dipersilakan saudara Nabil. Okay, ilmu baru yang kita dapat peroleh pada buku ini ialah suatu ideologi atau fikiran yang pada asalnya hanya beredar dalam kalangan masyarakat, tetapi apabila dibawa masuk ke dalam arus politik, maka ia akan membawa kepada kuasa besar yang akan mengakibatkan pemerintah sesebuah negara tu akan berlaku sifat pilih kasih, iaitu hanya akan berat sebelah kepada orang yang sama pemikiran atau ideologi dengannya, dan akan menyebabkan sebuah negara itu akan berlaku konflik dan ketegangan dalam kalangan masyarakat yang boleh membawa kepada kehancuran dalam sistem sesebuah negara. Itu saja, Presiden. Terima kasih kepada saudara Nabil kerana sudi mengkongsikan kepada kita ilmu yang baru kita praktikan ataupun kita amalkan ataupun kita elakkan sesuatu perkara itu dalam kehidupan kita. Jadi kita pun sudah dengar apa itu isu utama buku ini, di mana bagaimana Hindutva ni lahir, kemudian kita lihat apa isu semasa yang boleh kita kaitkan dengan buku ini. Kita dah dengar ilmu baru, kemudian kita dah berada di betul-betul berhujung secara kita, di mana kita akan melakukan
AI sebentar lagi. Jadi sebelum saya melakukan AI audio hari ini, mungkin kita dapat dengar daripada panel-panel kita untuk ataupun kesimpulan kita dapat simpulkan daripada buku ini. Jadi silakan saudara Yafid. Baik, pada pandangan saya, kesimpulan yang dapat kita ambil pada buku ini ialah apabila kita taksub kepada sesuatu ideologi, ia membawa kesan kepada sistem sesebuah negara dan dalam kalangan masyarakat itu sendiri. Contohnya seperti isu yang berlaku di India itu yang membawa kepada perpecahan disebabkan ekstremis Hindu-Uba dan nasionalisme agama yang menyebabkan India terbahagi kepada dua golongan, iaitu golongan yang berpegang pada nasionalisme agama dan golongan yang menolak nasionalisme agama. Hal ini menyebabkan masyarakat terus berpecah belah dan tidak bersatu padu dan menyebabkan negara menjadi mundur. Bagaimana dengan saudara Syamsul? Mungkin ada sedikit kesimpulan untuk daripada Terima kasih lebih. Sejujurnya bagi saya agak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Sinari. Sebab kita, terutamanya dari tanah Malaysia, kalau kita ada perbincangan antara sama kaum ataupun dengan kaum, kita janganlah sekali pun kita kaitkan ataupun bangkitkan isu tentang tiga isu ini. Pertama, isu agama. Kedua, kaum. Yang ketiga, identiti seseorang tu. Jadi bila kita bangkitkan tiga isu ni, takut akan berlakunya perselisihan ataupun pergaduhan antara kita padahal kita tengah berbincang dengan yang baik. Jadi pesanan saya supaya kita ni tidak resislah kepada agama lain ataupun kaum lain ataupun sesama kaum kita sebenarnya. Sebab takut benda yang kita boleh elakkan, jadi kita patut elakkan supaya tidak berlaku pada perkara yang lebih buruk. Nah, itu tuan-tuan sekalian, ideologi atau pemikiran yang salah ataupun yang sangat keras ni boleh membawa kepada keburukan yang ke arah kemunduran ataupun kemerosotan ekonomi tersebut, negara tersebut. Jadi kita cubalah elakkan untuk terlampau memandang ke arah satu pemikiran yang kita pegang saja. Jadi kita boleh tengok pandangan orang lain, kita boleh tengok daripada pihak lain supaya kita boleh bertolak langsung dan sebagainya, supaya kita boleh mengelakkan perpecahan ini berlaku dalam masyarakat kita. Tambahan pula, kita ni berada dalam negara yang berbilang tahun. Jadi tamatlah sudah segmen kita pernah dengar daripada panel-panel kita menerangkan apa isi dalam buku ini. Kita dah kenal dengan penulis dan sebagainya. Jadi mungkin tuan-tuan dan perempuan tertanya-tanya kami ni berada di mana dan kami berlatar belakangkan apa. Jadi suka untuk saya kenalkan kepada tuan-tuan dan perempuan, kami sekarang ni berada di kedai eksklusif, di mana jika tuan-tuan dan perempuan ataupun anak-anak tuan-tuan lah yang mempunyai pasukan bola sepak, bola jaring, bola tampar, bola takraw dan sebagainya, tuan-tuan boleh hadir ke TFF besi untuk mendapatkan besi yang menarik untuk membentuk besi kalian, pasukan kalian. Tak kira pasukan untuk bola sepak boleh, untuk bola tampar boleh, untuk e-sport pun boleh. Jadi jika pasukan pun ada, tim pun banyak, dapat pun ada, dah padu-padu dah, tapi tak tahu ataupun tidak tahu bagaimana nak mereka ataupun custom baju datang ke sini. Kerana apa? Kerana tidak efek ni menyediakan perkhidmatan untuk menetapkan logo di tempat yang sepatutnya memberi perkhidmatan, menyarankan kepada kita untuk letakkan warna yang bersesuaian di pemilihan baju ataupun kain yang bersesuaian, color yang bersesuaian dan sebagainya. Sebab apa? Saya yakin dengan kedai ini, kedai DFX ni menggunakan satu teknik, iaitu teknik printing di mana
logo yang digunakan, tulisan yang digunakan bukan betul-betul dan dari masa lama. Jadi tak perlu ragu lah tentang dakwaan, tak perlu ragu dengan kedai ini kerana kualiti yang dikeluarkan oleh kedai ini sangat berkualiti. Jadi bagi lepas peluang datang segera dapatkan isi yang terbaik dan harga yang berkasutan kepada pasukan-pasukan kalian. Nak datang ke eksklusif. Okey. Jadi kita pun dah berada di penghujung, betul-betul di penghujung acara. Saya apa yang saya simpulkan di mana ideologi ini ataupun ideologi Hindu ini boleh menjadikan kepada kita kendalan supaya kita tidak terlampau taksub dengan sesuatu perkara yang kita janganlah kita terlampau taksub dan janganlah terlampau keras dalam menggunakan sesuatu ajaran tersebut. Jadi jadikan pengukuhan sebagai pengajaran kepada kita dan dalam hidup kita. Sama-sama kita doakan supaya kita terhindar daripada perkara sedemikian. Jadi saya sudahi ucapan saya dengan aspek taraf dan suratul as, tutup hadis kita dengan sedikit tertutup majlis kita dengan tasbih Al-Quran dan suratul as, dan selamat malam dan selamat jumpa lagi.